Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atim bil khair, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama bersolat subuh berjamaah dan berkuliah insya-Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini cuba kita lihat kepada surah Yasin, ya, surah Yasin. Surah Yasin ni bagi orang Melayu ni memang satu surah yang terlalu diminati. Minat dan dilupa banyak surah-surah yang lain. Maka memang Nabi menyebut Yasin lima quri'a lahu. Yasin menurut niat apa ia dibaca. Maka kita pun bacalah. Makna nak ke Mekah, nak kahwin, nak ke luar negeri, sakit, mati dan sebagainya. Nabi pun pernah menyebut iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin ke atas orang yang hendak mati di kalangan kamu. Ya, di sini sebut iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada orang yang hendak mati di kalangan kamu. Kita baca dua-dua, nak mati baca, dah mati pun baca. Di sini disuruh baca orang yang sebelum orang yang hendak mati. Gunanya untuk menyenangkan tercabut nyawanya Yasin. Ya, maka Yasin dibaca menurut untuk meringankan, memudahkan dia meninggal dunia. Pasal perkataan di sini mautakum itu orang yang hendak mati, orang yang mati. Tapi orang tu belum mati, ini orang yang hendak mati. Pahamannya begini, kita katakan begini, saya masak nasi, sebenarnya salah. Saya masak beras, saya panjat kelapa, kelapa banyaknya, panjat pokok kelapa. Saya masak kuih, bukan kuih masalahnya, masak pong untuk jadikan kuih. Itu jadi bas sekolah, bukan bas sekolah, bas mengantar budak sekolah. Itu juga dikatakan dalam hadis, apabila seseorang itu dikebumikan serentak dengan azan, menunjuk serentak menunjukkan rahmat dah turun. Ya, seorang itu dikebumikan, elok orang pun azan, menunjukkan rahmat dah turun. Orang salah baca, diazankan orang mati itu. Masuk dalam kubur, diazankan dalam kubur tu. Sian orang mati tu, diajak semayang pula orang mati tu. Sama juga Nabi kata, barang siapa yang mati 3 orang kata dia baik, maka dia baik. Sahabat kata, kalau 2 orang kata baik,
Kalau dua orang kata baik, dia baik. Sebab kata aku segan nak tanya pula kalau seorang kata baik. Maka salah pula kita terjemah. Pak Imam pegang kanda ni, tanya orang ramai, apa kita katakan pada baik ni? Mesti orang kata baik, baru dapat RM2 tadi. Sebenarnya salah faham. Maksudnya orang Taman Permata ni meninggal seorang. Kita berborak sama kita, sana tu meninggal. Memang tu orang baik. Itu maksudnya. Mereka kawan kata dia baik. Bukan ditekan kanda tu. Itu hanya boleh bawa kepada munafik sebenarnya. Boleh bawa kepada munafik. Pasal kita tak kenal orang tu. Kita kenal orang mati tu. Yang kenal, yang tak kenal, tak tanya pun siapa mati tu. Aku tak kenal tu. Mayang je lah. Mayang tekan. Apa baik ni? Baik. Ya ke? Pemahaman pada hadis salah. Jadi maknanya sama juga orang salahkan pada hadis. Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salatai zuhri wal asr fi manzilih. Nabi itu pernah sembahyang jamak zuhur dan asar di rumahnya. Ramai orang sembahyang jamak di rumah. Pasal dia baca hadis seorang-seorang. Makna manzil di sini memanglah rumah. Sebenarnya rumah sewanya, rumah tumpangannya. Baitun pun rumah, darun pun rumah, manzil pun rumah. Jadi maknanya ramai orang sembahyang jamak di rumah. Salah lah. Manzil tu maknanya rumah, tapi mana rumah sewa, rumah tumpangan. Macam kalau kita di jalan orang tanya banyak, aina nazilak, dia kata, awak turun kat mana? Orang Melayu panggil turun, kan? Mana tempat sewa, rumah sewa tu. Jadi maka tidak boleh sembahyang jamak di rumah, mesti kedua kawasan. Dan nak fahamkan lagi satu, banyak orang tak faham. Tak faham maksudnya ialah kitab fiqh menyebut kawasan itu naklah rumah yang kosong. Maknanya daripada Taman Permata ni nak ke tempat lain, tunggu rumah tak ada lah, baru sepadan. Sekarang tak payah pakai begitu. Maknanya kita pakai kawasan sepadan lah. Taman Permata lain, Taman Merawati lain, Taman Keramat lain. Jadi bila keluar kawasan, makna sudah masuk kawasan lain.